Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni kita nak jala dah. Kita nak jala belakang ni. Ni dia kalbok dah. Tempat kita jala sekala. Dulu biasanya kita dapat udang, galuh, ikan lapar dan sebagainya. Kita nak terat hari ni, kita nak tengok ada rezeki ke tak. Okay, tanpa kita maling hoki masa, jom kita tengok kita jala. Jala, ni jala baru kita dah. Ni jala saya lapar kaki. Ni jala siar dah. Saya udang, setengah heci rasanya. Setengah heci. Jadi kita nak jalan sini dulu, tempat skala. Kita bawa kereta tolak ni sebabnya kita nak buh udang dah. Takut udang banyak, boleh tak dalam ni. Okay, insyaAllah kita terah capuk sini lah, sini, situ. Dah, kita tengok ada rezeki ke tak. Tomegale dah. Tenggalang. Anak tomegale. Jadi kita lepas.
Boleh anak ikan. Allah. Anak ikan lapar dah. Tak ada bagai, tak ada bagai. Ada. Ni cari mana? Dia banyak gon ni, tak ada ni. Banyak pokok teratak ni. Bila banyak pokok gon ni, kita capuk jala dia kena atas pokok dia. Jadi jala kita tak gelar. Itulah risiko. Jadi tak masuk ikan ataupun udang. Kita capuk sini sekali. Ni tak ada, kita balik. Alhamdulillah. Barulah boleh ikan. Alhamdulillah. Bolehlah ikan ada sai. Sekejap. Ikan apa ni? Ikan terbu kau apa ni? Oh. Supaya ikan gelamo. Berapa dia? Ikan apa ni guys? Ikan apa ni? Ikan apa gini? Oh, upaya gua terjadi ni. Tapi kita tak bawa bekah. Kalau tak boleh buat upaya pomer. Oh, padu. Allah, alhamdulillah. Ini nak agak ni kita lepas je lah. Ini kita bawa capuk sini boleh lah. 2 ekor. Alhamdulillah. Oh, ada lagi tu ikan nakak. Ni kita buat upaya sebab dekat rumah dah. Kita ambil sipir dulu. Ni ikan hot jala tadi. Nak hot besar tadi kita lepas. Hot ni kita ambil kecil-kecil lah. Kita nak buat upaya tajuk. Jadi kita pergi Kota Baru mana semua. Kabar-kabar tengok tadi buka bonek. Yung habis dah ikan. Sebabnya air tupuh dalam bonek dah. Jadi tinggal 2 ekor je.
hidup lagi. Kecil sikit. Tu tak besar sangat. 3 ekor kiuk dah. Bolehlah 2 ekor pun kita tengok lagu mana. Jadi setakat ni saja. Lepas ni untuk video tajuk kita akan letak asing. Kita akan buat video asing dah. Okay, jadi setakat ni saja. Mana suka dengan video ni, jangan lupa like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.